asma indera petir. Asma indera ni jarilah. Ni indera petir yang mana tuan-tuan amal tu insya-Allah tuan-tuan sentuh tu dah penyakit dah orang tu akan terasa macam mana? Terasa macam petir, maksudnya rasa macam karen lah, kan? Macam karen pada keluar pada jari anda kalau anda diizinkan oleh Allah Taala. InsyaAllah bagi anda jadi kalau sakit kepala pegang kerut kita akan rasa. Kalau sakit lengan kita letak tangan kita atau kita letak kita picit kita tak sekali kalau tukar urut. Bagus ni kita urut kan. Mereka akan rasa cetusan karen ataupun dia panggil static electricity keluar pada badan anda. InsyaAllah kalau anda nak ni bagus dia ni asma indera petir ni untuk terutama sekali bagi orang anda yang tukar urut. Kalau bukan tukar urut pun boleh juga tuan semua kalau anda nak sapu sakit kat lengan ke boleh, kalau untuk muntah darah ke boleh, kita boleh gunakan. Dan juga ustaz akan bekalkan amalan untuk anda agar anda indera akan menjadi rasa seperti petir insya-Allah. Jadi kalau anda nak amalan ini, amalan dia panggil asma indera petir, insya-Allah jumpa ustaz pada 1.8 jam 9 malam, okey, dalam sesi ilmu rawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.